Dalam setiap perpisahan, terutamanya dari orang yang kita kasihi, ada warisan yang ditinggalkan. Selalunya kita fikir ia adalah wang atau harta benda, tetapi adakah itu sahaja? Pernahkah kita benar-benar terfikir, apakah nasihat paling berharga, paling abadi yang boleh kita berikan kepada mereka yang kita sayangi? Kisah Raja Daud, seorang pahlawan dan pemimpin besar, mengajar kita tentang warisan sejati. Sebelum berpulang kepada bapa, beliau memberi pesanan terakhir yang amat mendalam kepada anaknya, Salomo, sebuah pesanan yang melampaui zaman, kekayaan, dan segala kuasa duniawi. Beliau berfirman, "Hendaklah engkau kuat dan jadilah seorang lelaki sejati." Ayat ini terdapat dalam 1 Raja-Raja 2. Kekuatan sejati yang dimaksudkan bukan pada kekayaan duniawi atau kedudukan, tetapi pada pimpinan dan firman Tuhan. Nasihat Daud ini bukan sekadar kata-kata perpisahan, tetapi sebuah ajakan untuk kita semua hidup berani, beriman teguh, dan sentiasa mengasihi sesama. Marilah kita, seperti Salomo, memilih untuk terus berjalan dalam terang dan cahaya firman-Nya setiap hari.